Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nadi ilmu, amalan membaca. Pernahkah kita terfikir bagaimana sukarnya kehidupan masyarakat pada zaman darurat dahulu? Hadirin yang dihormati sekalian, hari ini saya ingin membicarakan sebuah novel yang penuh dengan semangat perjuangan, iaitu Nostalgia Bukit Kepong Janji Aiman. Sebelum kita menelusuri buku ini, tanpa dipinta, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Sungguh cerah sinaran mentari, menyinari mawar dan juga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga tersentuh hati. Nama diberi Nur Arifah binti Mahathir, berumur 14 tahun dan merupakan pelajar tingkatan 2 di Sekolah Menengah Arab As-Saidah Khadijah yang terletak di Serkam Darat, Merlimau, Jasin, Melaka. Kod sekolah saya ialah MFT 1001. Hobi saya ialah membaca buku dan menonton televisyen, manakala cita-cita saya pula ialah ingin menjadi seorang doktor pakar bedah yang berjaya. Untuk pengetahuan semua, novel ini diterbitkan oleh Shaif Management Sendirian Berhad pada tahun 2021. Bukan itu sahaja, novel ini juga ditulis oleh seorang sastrawan yang hebat yang bernama Said Mat Saman Al-Haj. Ia juga mempunyai 241 muka surat serta 11 bab. Novel ini mengisahkan tentang keadaan tanah Melayu selepas berakhirnya pemerintahan Jepun dan bermulanya zaman darurat. Pada ketika itu, Parti Komunis Malaya yang dipimpin oleh Chin Peng telah menggiatkan aktiviti mereka dengan melakukan pelbagai tindakan ganas. Mereka membunuh pengurus ladang yang terdiri daripada orang Eropah, membakar ladang serta mengancam penduduk kampung yang enggan memberi kerjasama. Malah, mereka juga merampas bekalan makanan dan keperluan asas daripada orang kampung. Keadaan ini menyebabkan masyarakat hidup dalam ketakutan. Segelintir masyarakat kaum Cina yang diseksa oleh tentera Jepun juga telah terpengaruh dan menyertai perjuangan komunis yang sia-sia ini. Peristiwa yang paling menyayat hati dalam novel ini ialah serangan ke atas Balai Polis Bukit Kepong oleh Parti Komunis Malaya. Dalam peristiwa tersebut, keberanian anggota polis seperti Konstebel Yusof Rono dan rakan-rakannya jelas ditunjukkan apabila mereka berjuang bersama ahli keluarga mereka mempertahankan balai polis daripada serangan musuh. Selain itu, kisah ini juga disampaikan melalui watak Aiman, seorang cucu kepada Wira Bukit Kepong. Aiman berjaya menjadi anggota polis pada usia muda selepas tamat tingkatan 5. Melalui perbualannya bersama datuknya, Aiman memahami semangat juang yang tinggi serta keikhlasan anggota polis yang sanggup berkorban demi negara. Semangat juang ini jelas apabila mereka tidak pernah menolak arahan untuk bertugas walaupun berdepan dengan bahaya. Mereka lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. Terdapat 3 nilai murni berdasarkan novel ini. Nilai yang pertama ialah keberanian. Anggota polis seperti Konstebel Yusof Rono berani mempertahankan balai polis walaupun diserang oleh musuh dan nyawa terancam. Seterusnya, nilai pengorbanan. Mereka sanggup mengorbankan masa, tenaga dan nyawa demi mempertahankan negara
serta keselamatan masyarakat. Dan yang terakhir, semangat cintakan negara. Aiman dan anggota polis menunjukkan semangat patriotisme yang tinggi apabila mengutamakan negara melebihi kepentingan diri. Kesimpulannya, novel Nostalgia Bukit Kepong Janji Aiman ini bukan sahaja menceritakan sejarah yang menyayat hati, malah mengajar kita tentang keberanian, pengorbanan dan semangat cintakan negara. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa para pejuang dan mengekalkan keamanan yang kita nikmati hari ini. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih.